Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas kereta dinaiki terbabas lalu melanggar penghadan jalan berhampiran sebuah kedai makan di Kota Baru, Kelantan tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Muhammad Azmir Damiri berkata kejadian berlaku kira-kira jam 12.15 pagi ketika kenderaan dipandu lelaki berusia lingkungan 30-an itu bersama seorang penumpang dalam perjalanan dari Pasir Mas menghala ke Kota Baru. Menurut beliau, siasatan awal mendapati kereta terbabit bergerak lurus di laluannya sebelum pemandu dipercayai hilang kawalan menyebabkan kenderaan terbabas dan melanggar penghadan jalan di bahu kiri. Wartawan Malaysia Gazette Rafiqin Aiman melaporkan akibat kemalangan itu pemandu mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala penumpang mengalami kecederaan di bahagian badan. Beliau berkata mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian untuk proses bedah siasat, manakala kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sehubungan itu, polis meminta saksi kejadian tampil membantu siasatan dengan menghubungi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Kota Baru atau Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Syarif Muhammad Ridwan Syarif Hassan di Tadang 09 775 2315.